darjah 1 dia dah boleh kenal huruf dan membaca lah. Saya lega. Dalam masa 2 bulan tu dia dah pandai dah. Progress itu saya nampak lah. 2 bulan je ni abang. Benar. Untuk ada perubahan tak? Berubah sangat. Sebab abang ni pun dulu kat situ. Ni second adik dia pula lah. Memang okey. Memang 5 star. Alhamdulillah. 5 star. Boleh. Alhamdulillah. Saya daripada anak pertama sampai anak kelima memang hantar kat sini membaca. Dah 5 orang ni yang last. Kalau nak yang baru, mak barulah. Pada mengangkat-angkat sekarang ni, at least dia boleh baca lancar sikit lah. Confident lagi laju untuk nak baca balik suku kata. Dan dia dah boleh combine lah suku kata tu untuk jadikan word. Tapi Alhamdulillah dia makin confident dan dia makin ingat lah apa yang dia baca tu. Huruf-huruf yang terbalik sebelum ni pun dah improve. Dia dah dapat lah baca-baca. Kalau pergi jalan-jalan ni, signboard pun dia dah baca. Nampak improvement sebelum ni memang tak ada lah. Tak mengeja tapi dia sikit baca. So far yang tu lah progress yang saya nampak.